Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kumpulan 7 akan menceritakan kes rasuah antarabangsa penyelewengan dana negara Mesir oleh Hosni Mubarak. Saya, pembentang yang pertama, akan menceritakan tentang sejarah atau latar belakang kes penyelewengan dana ini. Saya, Abdul Fattah Amin bin Muhammad Hamidi, nombor matrik A2874. Baiklah, Hosni Mubarak atau nama penuhnya Muhammad Hosni El Said Mubarak merupakan Presiden Mesir dari tahun 1981 hingga tahun 2011. Ini menyebabkan beliau merupakan Presiden Mesir yang paling lama memerintah negara Mesir sejak Revolusi Mesir 1952. Sepanjang 3 dekad pemerintahannya, beliau telah didakwa terlibat dalam penyelewengan dana awam bersama 2 orang anaknya iaitu Ala dan Gamal Mubarak. Pada tahun 2015, beliau telah disabitkan bersalah kerana menyeleweng lebih daripada 17 juta dolar Amerika yang sepatutnya digunakan untuk pembiayaan institusi kerajaan, tetapi sebaliknya dibelanjakan bagi pengubah suaian kediaman pribadinya. Bukan itu sahaja, beliau juga telah disabitkan kesalahan menyeleweng dana kerajaan berjuta-juta dolar Amerika dan dimasukkan ke dalam akaun pribadinya. Akibat ataupun kesan daripada perbuatan tersebut, beliau telah dijatuhi hukuman oleh mahkamah penjara selama 3 tahun serta dikenakan denda berjuta-juta dolar untuk menggantikan semula dana kerajaan yang telah diseleweng dan disalahgunakan oleh Hosni Mubarak. Kes ini menjadi antara skandal rasuah paling besar dalam sejarah Mesir moden dan mencetuskan perdebatan antarabangsa mengenai penyalahgunaan kuasa di kalangan pemimpin tertinggi dunia ataupun negara. Akibat daripada kes ini, terdapat pelbagai reaksi negatif dan positif daripada negara-negara luar akibat daripada penyelewengan dana dan salah laku pemimpin dunia dan kesan akibat daripada kelakuan mereka tersebut. Baiklah, seterusnya bersambung kepada latar belakang kes. Pada tahun 2011, Hosni Mubarak dipaksa meletakkan jawatan sebagai Presiden Mesir selepas gelombang kebangkitan rakyat Arab Spring yang menuntut kejatuhan rejim autokratik dan penamatan rasuah dalam pemerintahan. Selepas kejatuhannya, siasatan terhadap pelbagai tuduhan rasuah dan salah guna kuasa dijalankan terhadap beliau dan keluarganya. Seterusnya, menjelang 2014, perbicaraan rasmi terhadap Mubarak bermula. Beliau menghadapi pelbagai tuduhan, termasuk penyelewengan dana awam dan pembunuhan penunjuk perasaan. Pada tahun ini juga, mahkamah membebaskannya daripada tuduhan pembunuhan, namun siasatan terhadap kes rasuah diteruskan. Akhirnya, pada tahun 2015, Mahkamah Mesir mensabitkan Hosni Mubarak dan 2 anaknya atas kesalahan menyeleweng lebih 17 juta dolar Amerika Syarikat daripada dana kerajaan. Wang tersebut digunakan untuk mengubah suai kediaman peribadi mereka. Mereka dijatuhi hukuman 3 tahun penjara serta dikenakan denda berjuta-juta dolar. Seterusnya kita tengok kepada punca. Terdapat 5 punca dalam poster ini. Yang pertama, pemerintahan autokratik tanpa penguasaan rakyat. Yang kedua, lemahnya institusi undang-undang dan kehakiman. Yang ketiga, kronisme dan nepotisme dalam pentadbiran. Yang keempat, tiada ketulusan dalam pengurusan kewangan negara. Yang kelima, kekayaan negara dikawal oleh kelompok elit kuasa. Seterusnya, kita akan beralih kepada Akta dan Undang-Undang Negara Mesir. Yang pertama, Penal Code of Egypt. Dalam Seksyen 115 dan 118, akta ini berkaitan dengan pegawai awam yang menggunakan kedudukannya untuk keuntungan peribadi. Hukumannya adalah pesalah akan dipenjara
denda yang besar dan pemulangan dana yang diseleweng. Yang kedua, Law Nombor 62 of 1975, Illicit Gain Law. Akta ini digunakan untuk membanteras kekayaan luar biasa yang diperoleh penjawat awam tanpa sumber yang sah. Dalam kes ini, Mubarak didakwa tidak dapat membuktikan sumber sah bagi kekayaan yang diperolehnya. Yang ketiga, Anti-Corruption Bodies in Egypt. Kes ini juga melibatkan siasatan oleh Illicit Gain Authority iaitu IGA dan Public Funds Prosecution. Jadi, kesimpulan dalam kes ini adalah Hosni Mubarak disabitkan menyeleweng dana awam di bawah Seksyen 115 Kanun Keseksaan Mesir dan Akta Keuntungan Haram 1975. Beliau telah dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan didenda dengan jutaan dolar. Baiklah, perkara yang kita dapat simpulkan ialah rasuah merupakan ancaman yang besar yang merosakkan struktur negara dari dalam, melemahkan ekonomi dan menghakis kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan. Untuk membina sebuah negara yang stabil dan adil, pemimpin mestilah memiliki integriti dan bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan. Tanpa penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan bebas, keadilan tidak dapat ditegakkan. Kes seperti Hosni Mubarak menjadi bukti bahawa tiada siapa yang kebal di hadapan undang-undang dan tindakan terhadap rasuah adalah penting demi masa depan negara.